Ramai yang tanya macam mana nak naik bot dengan Abang Askar ni. Ni yang Kak Cimran nak bagi tahu ni. Ada apa je dekat Angkor Melaka sekarang ni? Kali ni punya event betul-betul menggegarkan Selat Melaka tau. Regimen gerak khas turun padang tau. Sambil tu bolehlah korang makan-makan. Korang tengok ni, siapa kata Angkor Melaka jam? Elok je Kak Cimran pergi ni. Sampai-sampai je Abang Askar ni dah buat aksi tau. Betul-betul live di depan mata, korang boleh tengok sendiri. Sambil-sambil tengok aksi Abang Askar, bolehlah singgah minum ke makan. Datang je dekat Mat Ayat Coconut Shake ni. Yang ni Kak Cimran memang suka tau. Dah lah jauh dari Pening datang ni. Cuaca sekarang lah tengah panas kan. Apa kata korang sejukkan tekak korang minum coconut shake dekat sini. Yang flavor pistachio ni ramai orang suka. Baik korang try nanti, okey? Lepas tu gerai yang ada dekat Rasa Fusion Food Festival sekarang ni, ada Oppa Farm. Dah tak payah dah nak pergi jauh-jauh daripada Cameron kan. Kat sini memang fresh-fresh dari Cameron, dia import ke Melaka. Ada macam-macam lah korang. Ada aiskrim, korang nak makan strawberry coklat, strawberry pistachio, semua ada dekat sini. So orang-orang Melaka, kalau korang nak tahu apa yang best sangat dekat Angkor sekarang ni, lebih baik korang datang je dekat sendiri, tengok depan mata. Pesta makan-makan ni baru first time tau buat dekat Angkor Melaka. Yang nak naik bot tu bayaran dia RM10 je. Bolehlah ronda-ronda dekat Selat Melaka ni. Kalau free petang ni terus je pergi, jangan tunggu esok, okey? Datang tau dekat Angkor Melaka. Bye, Assalamualaikum.